Okey, ni dia guys, set untuk bercamping Awada ni memang dia dah design untuk geng-geng camping guys. Kalau korang tengok kat sini nampak simple je guys. Yang ni adalah botol untuk korang letak korang punya garam, korang punya Ajinomoto dengan korang punya ni apa-apa lah. Letak cengkeh ke apa, bila tak nak pakai just masukkan, pusingkan je. Nampak tu akan jadi satu bekal yang compact. Dia ada satu hook sini untuk korang ikat kat korang punya bag. Untuk solo camping ke memang tak sesuai. Bila korang nak top up korang punya barang tu, just bukakan saja kat sini lah. Lepas tu sini pun boleh buka guys. Ni letak sebut-sebut lari hitam ke, just tuang macam tu saja. Okey, ni satu lagi ni nampak simple guys. Ini adalah bekas untuk korang letak korang punya kicap boleh, sos boleh, mayonis boleh. Sebab apa, dalam ni dia akan jadi 3 botol guys. Memang baik Dia punya design metal plastik, grade makanan. Dia ada brand dia kat sini, Awada. Siap ada dia punya bacaan ml. Bila nak pakai kan, just buka je yang sebelah atas ni. Nampak tak? Boleh dengar dia punya angin tu. Bila nak top up, just bukakan je ni. Korang boleh gunakan corong ni untuk korang top up lah. Bila korang simpan pun dia akan jadi saiz yang compact lah. Nampak tak? So dengan 2 barang ni saja boleh menjimatkan korang punya space. Dia siap bagi 2 brush ni untuk korang bersihkan dia. Bag dia pun jenis berkualiti guys. Kepada korang yang nak upgrade barang-barang korang punya camping tu, brand daripada Awada ni memang terbaik, harga murah, boleh tekan link kat bawah.